saya nak ajar cara masak. Nanti kadang kalau masak tak betul, dia boleh ke barang kalian boleh dilihat. Jadi tengok cara masak. First saya akan masak batang pinang tu. Saya nyalakan api. Dia masak sekitar 2 minit 3 minit je tuan-tuan. Jangan lebih. Kalau lebih dia terlalu masak. Masuk sikit minyak. Dalam marinade ni dah ada butter, tapi kita kat sini kita sekadar buat syarat. Ni saya masukkan semua ni. Ingat, masak 2 minit 3 minit. Jangan lama. Nanti daging tu liat. Biarkan dulu daging ni 2 minit 3 minit. Kita terbalikkan lagi seminit. Kalau tuan tengok mesin dekat, tuan tengok ni 2 minit, lepas 2 minit nampak dia dah keluarkan darah-darah tu sikit. Dia bukan darah lembu lah, darah daging. Lepas 2 minit terbalikkan. Terbalikkan sebelah ni. Dah lepas seminit, tuan-tuan seminit setengah. Tuan-tuan tengok. Dah boleh angkat dah, dah boleh angkat daging dia. Tengok, dah masak daging dia. Ini cara masak batang pinang, jangan salah. Banyak 500 gram. Tuan-tuan kena rasa, bila tuan-tuan rasa baru tuan-tuan boleh cerita. Kalau saya tinggalkan, kalau saya biarkan daging terlalu lama, nanti dia lihat. Ni saya bagi dia pekat kejap. Tuan-tuan tak payah kacau biar dia pekat. Dalam ni sebab ada butter, dia lemak-lemak. Jadi daging ni, daging yang kita dah rehatkan selama seminit ni, kita masuk balik. Gaulkan dengan marinade tu. Pastikan pakai pan ni yang tak melekat. Okey, kita gaulkan. Okey. Okey. Batang pinang selesai. Okey.